Sebuah puak baru dari Yaman mengisytiharkan perang terhadap Houthi Iran pada jam-jam terakhir 20 Julai 2026. Kumpulan ini yang memperkenalkan diri sebagai Gerakan Yaman Merdeka telah mengumumkan pemberontakan bersenjata terhadap Houthi di dalam Sanaa, ibu kota yang dikuasai oleh kumpulan yang disokong Iran itu. 4 lelaki muncul berhut di hadapan sebuah bendera, mempamerkan senjata dan membaca kenyataan yang menuduh Houthi menyebabkan kebuluran, rompakan, penyalahgunaan dan tunduk kepada projek Iran. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Allah berfirman, jika kami membuat mereka merasai kesakitan selepas kemakmuran, mereka akan berkata bahawa kejahatan telah berlalu dan mereka akan bergembira serta bermegah-megah. Oleh itu mereka mengelakkan perubahan mendadak untuk menyelamatkan rakyat Iran yang tertindas, supaya mereka tidak diusir dan dijauhkan daripada Syiah Rusainid Iran. Oleh itu, kesinambungan rejim Ayatollah ke atas penjenayah Iran dan ke atas Syiah Rusinid Iran adalah demi maruah dan kebebasan rakyat Iran. Dan nasib rejim Iran dengan mendalakan revolusi Tehran ke seluruh Iran adalah kemunculan kebebasan dan kepimpinan revolusioner Iran. Dan kesinambungan rejim Ayatollah dalam menindas Syiah Rusainid Iran adalah disebabkan ketiadaan undang-undang yang membenarkan permulaan revolusi untuk mengukuhkan syariah mereka. Pengumuman itu sangat mengejutkan kerana ia menyasarkan Houthi pada saat mereka cuba memperluaskan kekuatan mereka keluar Yaman. Profil-profil yang menyebarkan rakaman itu mendakwa bahawa puak baru tersebut telah memulakan serangan berskala besar dari Sanaa. Video itu merakam satu kenyataan umum tetapi masih belum membuktikan bahawa perang dalaman telah pun bermula di jalanan. Walaupun dengan langkah berjaga-jaga ini, rakaman itu mendedahkan satu percubaan jelas untuk mengubah pemberontakan terhadap Houthi menjadi satu gerakan bersenjata. Kumpulan itu bercakap tentang mendapatkan semula kedaulatan Yaman dan memutuskan pengaruh Iran. Saya bersumpah di hadapan Tuhan dan rakyat Yaman bahawa operasi-operasi ini akan membawa akibat jenayah. Saya berkumpul untuk menyebut firman Tuhan Maha Tinggi. Berjuanglah untuk mendapatkan kembali Yaman dan memutuskan pengaruh, kerana Tuhan tidak menyukai orang yang melampaui batas. Oleh itu, lawanlah orang-orang kafir dan bunuhlah penindas perang di mana sahaja kamu jumpa mereka. Tuhan telah berkata benar. Dengarlah, Yaman dipengaruhi oleh Iran. Mesej ini bertujuan menarik rakyat Yaman yang tidak puas hati dengan kekurangan, penindasan dan kawalan politik yang dilakukan oleh Ansarullah. Sekiranya berlaku pembelotan, serangan yang disahkan atau sokongan daripada puak-puak Houthi mungkin akan menghadapi ancaman dari dalam pusat kuasa mereka sendiri. Tepat pada masa mereka mengalihkan ketegangan, peluru berpandu dan kekuatan tentera laut untuk menekan Arab Saudi. Pada waktu yang sama, Houthi mengumumkan sekatan laut serta-merta terhadap Arab Saudi. Langkah ini telah disahkan oleh Reuters dan Associated Press. Jurucakap tentera Yahya Al-Sari menyatakan bahawa kapal-kapal yang berkaitan dengan kerajaan itu akan menjadi sasaran, apa yang dipanggil oleh kumpulan itu sebagai tindak balas, kepungan dibalas dengan kepungan. Houthi mendakwa mereka bertindak balas terhadap sekatan yang dikenakan ke atas Yaman dan serangan terbaru ke atas lapangan terbang antarabangsa Sanaa. Pengumuman itu memperluas lagi eskalasi yang telah pun memecahkan 4 tahun ketenangan relatif selepas peluru berpandu Houthi dilancarkan ke wilayah Arab Saudi. Dalam video itu, Yahya Al-Sari muncul di mimbar di hadapan simbol-simbol ketenteraan semasa membaca kenyataan tersebut. Dalam perhimpunan besar-besaran jutaan orang pada hari Jumaat, amaran dan mobilisasi, serta dalam perhimpunan besar dan pertemuan suku kaum yang mendahuluinya, Angkatan Tentera Yaman menegaskan perkara berikut. Pertama, Angkatan Tentera Yaman mengumumkan larangan pelayaran laut kepada musuh Saudi yang zalim, selaras dengan prinsip kepungan dibalas kepungan. Dan perkara ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas pengumuman kenyataan ini. Kedua, kami menegaskan semula hak raya kami yang hebat untuk membalas kepungan dengan kepungan, eskalasi penuh dengan eskalasi penuh dan untuk memperkukuhkan prinsip ini. Ketiga, Angkatan Tentera Yaman mengesahkan kesiapsiagaan penuh mereka untuk semua kemungkinan. Dan bahawa sebarang tindakan melulu yang dilakukan oleh musuh Saudi yang tidak berakal melalui eskalasi penuh. Ucapan itu cuba menggambarkan sekatan sebagai balas dendam dan menunjukkan kekuatan.
Secara praktikal, Houthi mengancam kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Saudi melalui Laut Merah, meletakkan Selat Bab el-Mandeb di tengah-tengah krisis yang brutal. Peta yang diterbitkan oleh Profil Nexta menunjukkan mengapa ancaman ini menakutkan pasaran. Bab el-Mandeb menghubungkan Teluk Aden ke Laut Merah dan terusan Suez. Laluan ini menampung kira-kira 12% perdagangan dunia dan sekitar 25% pengangkutan kontena global. Sebarang serangan di kawasan ini boleh memaksa kapal-kapal untuk mengelilingi Afrika, meningkatkan masa perjalanan, kos bahan api, insurans dan harga barangan. Tekanan menjadi lebih hebat kerana Arab Saudi mula menggunakan pelabuhan Yanbu di Laut Merah secara intensif sebagai laluan alternatif selepas sekatan teruk di Selat Hormuz. Lebih daripada 70% ekspor minyak biasa Arab Saudi telah dialihkan ke pantai ini dan penghantaran melalui Yanbu telah mencapai purata terkini sebanyak 4 juta tong sehari. Jumlah produk petroleum yang melalui Bab el-Mandeb pada bulan Jun mencecah 7.4 juta tong sehari, hampir 7% daripada pengeluaran dunia. Di sinilah sekatan Houthi bukan lagi sekadar ancaman terhadap Riyadh, tetapi turut memberi kesan kepada poket seluruh dunia. Grafik yang diterbitkan oleh Mario Naufal menunjukkan pemulihan kukuh harga minyak sejurus selepas kenyataan itu dikeluarkan. Market Watch juga melaporkan bahawa larangan yang diumumkan oleh kumpulan itu menyebabkan harga minyak naik semula. Walaupun terdapat berita mengenai kemungkinan gencatan senjata selama 10 hari antara Amerika Syarikat dan Iran. Brent mencecah sehingga $91.42 setong sebelum turun semula, manakala minyak Amerika Syarikat kembali meningkat selepas jatuh di bawah $80. Kempen-kempen terdahulu, mereka telah memaksa syarikat-syarikat besar meninggalkan Laut Merah dan berlayar mengelilingi benua Afrika. Trafik melalui terusan Suez menurun sebanyak 52 pada tahun 2025 berbanding tahun 2023. Profil Baisha telah menyiarkan audio yang dikaitkan dengan pasukan tentera Laut Houthi. Menurut penerbitan tersebut, pengendali dikatakan memanggil kapal-kapal yang menuju ke Arab Saudi melalui radio VHF, mengarahkan mereka untuk berpatah balik dan mengancam akan mengambil tindakan ketenteraan sekiranya arahan tidak dipatuhi. Audio ini masih memerlukan pengesahan bebas. Dan Angkatan Laut sedang memanggil anda di saluran 16. Mengikut keputusan Angkatan Tentera Yaman pada 26 Julai 2020 yang melarang kapal-kapal Arab Saudi kerana sekatan berterusan ke atas negara Yaman, kami memberi amaran kepada semua kapal musuh Arab Saudi supaya mengubah laluan mereka ke laut lain dan ke Teluk Aden. Sekiranya keputusan Angkatan Tentera Yaman tidak dipatuhi, kapal-kapal tersebut akan menjadi sasaran kami. Over. Walaupun begitu, ia selaras dengan perintah awam yang diumumkan oleh kumpulan tersebut dan menunjukkan bagaimana ugutan boleh bermula sebelum serangan, menggunakan mesej radio untuk menimbulkan ketakutan di kalangan anak kapal dan syarikat. Krisis itu juga mendapat perhatian dengan imej kapal terbakar berhampiran Oman. Carta de Hormuz mengaitkan kes itu dengan sebuah kapal Arab Saudi yang diserang oleh pengawal revolusi Iran. Maklumat yang disahkan oleh Reuters adalah lebih tepat. Dua kapal yang dikendalikan oleh syarikat Yunani, Dinakon, iaitu Akilos dan Kavo Maleas, telah diserang berhampiran Oman. Kavo Maleas yang berdaftar di Malta terbakar selepas terkena peluru yang masih belum dikenal pasti. Serangan berhampiran Oman dan sekatan yang diumumkan di Yaman mengetatkan kedua-dua hujung laluan tenaga di Timur Tengah. Hormuz sedang diserang dan trafiknya berkurangan dengan ketara. Bab el-Mandeb kini menghadapi ancaman langsung daripada Houthi. Gabungan ini meletakkan Arab Saudi dalam keadaan kepungan maritim yang boleh menjejaskan kapal-kapal yang menuju ke Asia serta yang menuju ke terusan Suez. Faksi baru dari Yaman cuba berkembang dalam situasi ini dengan mengisytiharkan perang terhadap Houthi. Pada masa yang sama, kumpulan itu membuka satu lagi front terhadap Arab Saudi. Gerakan Yaman Merdeka cuba menggambarkan pejuang yang disokong oleh Iran sebagai satu kuasa yang menyeret rakyat Yaman ke dalam perang serantau. Pemilihan Sanaa dalam kenyataan itu sangat penting kerana ibu kota tersebut adalah pusat politik dan ketenteraan bagi penguasaan Houthi di utara Yaman.
Beberapa jam akan datang akan menunjukkan sama ada pengumuman itu akan membawa kepada penangkapan, pembelotan, penyertaan puak atau pertempuran yang disahkan. Di laut, syarikat perkapalan, syarikat insurans dan kerajaan sudah perlu memutuskan sama ada untuk mengekalkan laluan melalui Laut Merah atau mengalihkan kapal sebelum ancaman terhadap Holtz bertukar menjadi serangan sebenar. Perpekahan dalaman masih menunggu bukti di lapangan, tetapi Sekatan Laut telah diumumkan secara rasmi dan sudah mula menggoncang pasaran minyak, pelabuhan Arab Saudi dan laluan perdagangan paling sensitif di dunia. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara kewangan melalui ID Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Baiklah,